Misconception about being critical. Kita ingat being critical tu ialah kita kritik orang. Macam aku nak critical, so aku kena kritik orang lah. Being critical tu kita boleh jadi critical tanpa mengkritik orang. Sama ada kita kritik idea ke, atau without condemn orang, kita boleh menjadi kritik macam tu. Mungkin akan ada orang yang berhujah, argue yang kalau nak baca balik konteks dia, macam keratan buku ke, nak baca balik buku dia semua, lambatlah kami nak komen. Kami nak komen cepat, kami nak tunjuk pandai. Kebanyakan macam tu lah. Kami cakna tentang persekitaran. Kalau, saya nak beritahu, kalau kita tak mahu menanggung bebannya, melihat semula konteks sesuatu idea itu dilontarkan, tak payah komen lah. Jangan nak jadi pseudo intellectual lah kot. Nampak best. Nampak, okay, I know about this stuff and I have to prove it.